Hai, nama saya Muhammad Nazrin bin Muhammad Zarin. Lepasan daripada Diploma Automotif daripada College Mighty Skill. Ya. Dan saya ibu kepada Muhammad Nazrin Nurjahan Ismail. Saya Muhammad Zarin, ayah kepada Muhammad Nazrin. Cik Nazrin, boleh ceritakan pengalaman ketika belajar di Kolej Antarabangsa Mighty Skills? Banyak pengalaman yang saya dapat daripada College Mighty Skill. Daripada level 2 sampailah ke diploma. Banyak benda, new experience yang banyak yang saya dapat belajar. Contoh macam jenis-jenis part-part dekat kereta, part-part ringan, part-part berat yang sebelum ni kita tak tahu pun benda tu ada sebenarnya. Itu saja. Terima kasih. Apakah perasaan Cik Nazrin apabila terpilih menjadi graduan cemerlang dalam bidang automotif? Okay. First of all, sebenarnya memang tak expect pun dapat graduan cemerlang. Tapi lepas tenaga pengajar bagi tahu saya dapat graduan cemerlang, dia jadi terkejut jugalah. So, terkejut je. Tapi bersyukur lah sebenarnya. Syukur, InsyaAllah akan buat yang lebih baik lagi lepas ni. Apakah perasaan tuan dengan puan pula apabila Cik Nazrin berjaya sampai ke tahap ini? Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan kelebihan yang diberikan, rezeki yang diberi pada anak saya ni. Dan saya bersyukurlah, sangat-sangat bersyukur. Sebab dia telah menunjukkan prestasi yang baik. Maknanya walaupun keputusan masa periksa tidak sebaik mana, tapi itu bukanlah maknanya titik nota untuk dia terus berjaya. Dan Alhamdulillah lah, sebab dia dah terpilih untuk graduan terbaik ni. Alhamdulillah. Saya nak juga dengar kata-kata semangat untuk Kolej Antarabangsa Mighty Skills dan juga bagi bakal-bakal graduan Kolej Antarabangsa Mighty Skills. Daripada Nazrin dan juga daripada tuan dan juga puan. Untuk graduan Mighty Skill yang masih belajar, teruskan semangat, teruskan berusaha. Dengar cakap lecturer tu, ikut apa yang dia ajar. Jangan sekali-sekali macam menidakkan apa yang dia cakap. Itu saja. Macam mana untuk Kolej Mighty Skills? Untuk College Mighty Skill, semua okey. Dia punya cakap, suasana pun okey, apa semua okey. So baru-baru ni pun baru lepas renovate apa semua kan. So maybe akan lebih selesa lagi untuk graduan-graduan yang lain lah. Itu saja. Okey, semoga terus maju jaya Cik Nazrin. Terima kasih. Tuan. Assalamualaikum, saya Muhammad Zulfadli, wakil pengajar kepada Amirul Haikal. Saya adalah seorang pengajar elektrik. Saya Muhammad Amirul Haikal bin Jasman, bekas pelajar Kolej Antarabangsa Mighty Skill dalam bidang elektrikal. Encik Amirul, boleh tak ceritakan pengalaman anda ketika belajar di Kolej Antarabangsa Mighty Skills? Ketika belajar di kolej ini, banyaklah ilmu-ilmu yang kadang-kadang saya tak dapat belajar dalam subjek saja. Contohnya kadang-kadang kami buat betulkan pipe air, plumbing, betulkan pintu, kadang main welding sikit dan sebagainya. Apakah perasaan anda terpilih menjadi graduan cemerlang bagi sesi convocation yang kali ini dalam bidang elektrik? Sebenarnya saya pun tak sangka, tapi Alhamdulillah saya rasa bangga juga dan bersyukur atas dorongan apa yang pengajar saya ajar saya. Okey, kita tanya Encik Zul pula. Apakah perasaan anda bila tengok anak didik berjaya sampai ke tahap ini? Okey, Alhamdulillah, saya berbangga dengan hasil pencapaian yang selama dia lalui sepanjang dia belajar. Dan daripada segi pengalaman dia, saya yakin dengan apa yang dia belajar ni,
saya yakin dia boleh mampu membuat lebih dari apa yang dia lalui kat kolej ni. Kita nak juga dengar kata-kata semangat daripada graduan kita. Okey. Boleh Cik Amirul berikan kata-kata semangat kepada bakal graduan Kolej Antarabangsa Mighty Skills pada masa akan datang? Kata-kata semangat lah. Selagi bernyawa, kekal fokus, kekalkan tambah ilmu dan teruskan berjuang. Okey, semoga maju jaya Encik Amirul. Saya Zikri, bekas pelajar Kolej Antarabangsa Mighty Skill, kos Pastry Production. Saya Zakaria bin Yaakob, bapa kepada bekas pelajar Zikri. Saya Nur Aini binti Husin, ibu kepada bekas pelajar. Cik Zikri, boleh ceritakan pengalaman ketika belajar di Kolej Mighty Skills? Pengalaman saya banyak. Saya dapat banyak pengalaman seperti membuat assignment, membuat kek, membuat kuih-kuih dan sebagainya. Apakah perasaan apabila terpilih menjadi graduan cemerlang dalam bidang pastry? Yang pertama, saya bersyukur. Saya tak expect yang saya akan dapat. Ini kerana berkat doa kedua ibu bapa saya, sokongan dari kawan-kawan dan pembimbing saya, Cikgu Miss Hadirah. Okay. Apakah perasaan Tuan dan Puan pula dan juga harapan bagi Kolej Antarabangsa Mighty Skills pada masa akan datang? Perasaan saya bersyukur apabila anak terpilih sebagai graduan terbaik, dan saya berharap kolej dapat membimbing dan mendidik pelajar-pelajar yang akan datang hingga ke tahap yang tertinggi. Macam mana dengan Tuan? Saya merasa bangga kerana adanya kolej antarabangsa ni, sebab anak saya dulu dia sekolah pondok, maksud dia sekolah kampung. Jadi dengan adanya sekolah kolej antarabangsa ni, anak saya boleh maju ke depan. Terima kasih. Cik Zikri, boleh tak berikan kata-kata semangat pada bakal graduan Kolej Antarabangsa Mighty Skills pada masa akan datang? Okey, yang masih belajarlah bersungguh-sungguh, kejar cita-cita tu sampai dapat. Kalau jatuh hari ini tak apa, esok ada lagi. So, teruskan mengejar cita-cita sampai dapat. Okey, terima kasih Cik Zikri. Semoga terus maju jaya. Saya Rahman bin Ali, bapa kepada Rais Muhammad Raidi Isra'. Saya Nur Rashida binti Rahman, kakak kepada Muhammad Rais Isra'. Saya Muhammad Rais Isra' bin Rahman, bekas penuntut di Kolej Antarabangsa Mighty Skill. Encik Rais, boleh tak ceritakan pengalaman anda ketika belajar di Kolej Mighty Skills? Okey, saya mula menuntut di Kolej Mighty Skill lebih kurang bulan 2 tahun 2022 sehingga bulan 6 tahun 2023. Banyak yang saya belajar dari segi buat dokumen, daripada segi cara-cara mengenal erti-erti simbol, erti-erti huruf dan sebagainya lah. Dan semuanya pun disebabkan oleh guru saya lah. Memang banyak membantu saya. Apakah perasaan anda terpilih menjadi graduan cemerlang dalam bidang kimpalan? Okey, perasaan saya yang pertama sekali memang sangat gembira lah. Saya memang belajar pun ada, boleh dikatakan ada target juga untuk jadi yang terbaik. Dan alhamdulillah sekarang rezeki saya untuk dapat penuntut sebagai pelajar terbaik. Itu pun hasil daripada lecturer saya, Cik Syahril, banyak bantu saya daripada awal sampai akhir. Dan saya sangat berterima kasih lah kepada Cik Syahril. Apakah perasaan Tuan dan juga Puan apabila Encik Rais berjaya menjadi graduan cemerlang Mighty Skills? Kami rasa sangat gembira
Dan terharulah buat adik kita orang terpilih dan graduan yang cemerlang, panjang cemerlang. Saya pun sangat gembira kepada anak saya menjadi penelang. Saya nak juga dengar kata-kata semangat daripada Encik Rais. Ada tak kata-kata semangat daripada Encik Rais bagi College Mighty Skills dan juga bagi bakal-bakal graduan College Antarabangsa Mighty Skills pada masa akan datang? Okey, kepada penuntut-penuntut yang sedang menuntut sekarang di College Antarabangsa Mighty Skill, saya harap mereka terus berusaha, dengar kata-kata guru, lecturer dan semua yang terlibat lah, supaya dapat buat yang terbaik untuk diri sendiri dan juga keluarga diorang. Dan good luck lah kepada semua bakal-bakal graduan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Encik Rais, Tuan-Puan. Hai, Assalamualaikum. Saya nama Muhammad Amirul bin Abdullah dari DKM Automotif. Kat sini saya nak menyampaikan mana saya punya pengalaman saya belajar di College Mighty Skill. Di mana banyak pengalaman yang saya belajar lah. Banyak yang kita orang lalui daripada susah senang dan apa yang belajar dekat workshop, dekat dalam kelas apa semua. So, terima kasih juga tak terhingga kepada pengajar-pengajar dan harapan saya kepada Mighty Skill iaitu semoga terus maju jaya. Okay, kata-kata semangat untuk pelajar KAMS yang akan datang iaitu belajarlah bersungguh-sungguh supaya kita boleh mencapai cita-cita kita yang kita impikan, insyaAllah. Assalamualaikum, nama saya Hafizah dari jurusan Pastry. Assalamualaikum, nama saya Razia daripada jurusan Pastry. Pengalaman saya dekat kolej ni, saya dapat banyak pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru, and saya boleh buat pastry dengan sendirilah selepas belajar kat sini. Saya pun sama. Saya rasa masuk dalam kolej ni dapat banyak belajar benda yang baru, yang tak tahu pun saya lebih tahu. So lepas keluar daripada kolej pun dah boleh buat pastry-pastry yang saya belajar tu. Harapan saya nak semoga pelajar-pelajar Mighty Skill akan belajar bersungguh-sungguh dan berjaya lah sehingga menjadi manusia yang lebih. Harapan saya untuk kolej supaya kolej maju jaya dan lebih berkembang supaya ramai pelajar-pelajar yang boleh masuk kolej Mighty Skill. Kata-kata semangat dari kami, semoga semua pelajar Mighty Skill maju jaya.